dekat rumah je. Kita memang usually kita raya kat KL 2 hari, lepas tu pergi Terengganu dalam 3 hari. Kita memang huru-hara. Memang huru-hara dari dulu. Tak ada pasal kita tak ada well prepared. Kita orang memang jenis yang sekali tu sebab kita orang keluarga ramai. Kalau memang beli baju sekali kita pun pasang. Sebab campur dengan anak buah, menantu. Lepas tu dengan anak buah dia ada 25 orang. Lepas tu campur menantu, campur wedding. Jadi kita akan beli semua sedondon dengan anak buah tu sedondon. Jadi kita orang selalu beli yang last minute tu. Gagal runtuh tu apa kita beli. Sebab kalau kita beli awal-awal ni, tak boleh nak. Dari besar. Kebiasaannya Emma lah kebiasaannya. Sebab macam Emma suka ramai-ramai sama semua kan. Dan diorang buat yang ikut je. So Emma tak pernah total kan. Macam contoh macam kalau Emma beli baju pasang dalam dalam 20 helai apa Emma beli. Tengoklah dia kan berapa ratus. Macam tu lah baju perempuan dalam biasa-biasa tu lah. Jadi buat dari Emma macam duit boleh cari. Kenangan dengan keluarga tu semua cari. Walaupun kadang-kadang fikir macam alamak tak cukup duit tahun ni. Tapi Emma rasa macam momen tu hanya setahun sekali. And then setiap gambar kita tengok, kita makin membesar. Kalau kita boleh gambar daripada anak buah Emma yang kecil ataupun anak Emma yang macam ni sekarang dah dua-dua dah besar kan. Jadi Emma rasa macam kalau pasal duit tu tak kisah sangat lah. Bukanlah orang kata kaya banyak duit tak. Tapi insyaAllah boleh usaha cari momen nak kumpul gathering sama tu susah. Emma sebenarnya macam dengan ex-husband pun, walaupun dia lagi dah tak together, tapi Emma tetap macam Hari Raya beritahu 3 tahun lepas Hari Raya rumah dia. Tetap Emma akan pergi salam family semua sebab itu kan anak-anak Emma punya ayah kan. Jadi Emma tak nak dia rasa different. So itu rutin Emma akan buat. Maksudnya Emma akan pergi rumah ayah dulu, lepas tu Emma akan pergi rumah mama, lepas tu akan pergi rumah ex-husband ataupun rumah ex-husband dulu, ayah, mama. Lepas tu senang sebab anak Emma tu macam memori dia nak membesar tu. Emma tak nak satu benda pun yang change. Even though the parents are not together anymore, tapi Emma nak dia membesar dengan nampak mama bapa dia together. Sebab tu kalau macam orang kata confuse lah Emma ni asyik ambil gambar raya, sama tak ada masalah sebab tak perlu ada masalah pun. Tak perlu ambil gambar raya background berasingan kan. So bagi Emma macam sekali je lah. Untuk anak-anak pun biar dia membesar dengan ada gambar keluarga yang lengkap. Walaupun yang kita tak together, tapi untuk anak-anak satu gambar yang lengkap ada mak ayah dia, untuk mental health dia, untuk cara membesar dia penting.